Jom kita nak ke sana tu. Okay guys, so sekarang ni kita ada dekat Hyung Jin Moon Gate Park. So sekarang ni guys, kita ada dekat Jongno Trail. So kita nak naik kejap. Jom naik. Nampak tu cantik kan bunga dia. Jadi nak bagi ke orang ke nak buang? Buang. Kenapa tak bagi ke orang? Nanti dia kata kenapa nak bagi. Cakaplah sebab dalam Kita pergi kat depan tu je. Okay, sekarang ni kita ada dekat Jongno Trail. Dia boleh je naik sampai atas. Yang cerita Demon Hunter tu dia berlakon kat sini, Dek. tahu yang free lah. Ha, kat atas. Adik duduk kat apa? Kat perut. Kalau korang dekat sini, actually korang boleh ambil gambar dekat sini ya. Dia sampai ke atas tu korang boleh jalan dan ambil gambar. Quite nice jugalah. Sampai ke atas tu. So ni view dekat Jongno Trail. Okay, dan korang boleh nampak bandar Dongdaemun. Korang boleh nampak bandar Dongdaemun. Okay, so kita sempatlah hang out dan juga relax dekat sini lah. So ni adalah pemandangan dekat sekitar Jongno Trail. Okay, sekarang ni kita ada dekat stream ni. So kita nak jalan sekitar kawasan stream ni lah. Air dia jernih guys. Okay guys, so tadi kita dekat tepi sikit belakang. Okay, tadi kita belah atas. So now kita turun bawah lah, dekat stream ni. So air dekat sungai ni ikan kap. Seekor, 2 ekor, 3 ekor, 4 ekor. Beh, nanti jatuh nanti. So ni view dekat stream ni. Ramai juga orang lepak kat sini. Sorang. Okay, jalan. Tadi rekod. Okay, jalan. Okay, berhenti kat tengah. Dia nak ambil gambar. Okay, kita lepak je dekat stream ni. Okay, kebetulan ada macam runway punya fashion show kot. Okay, so stream ni sebenarnya dia betul-betul dekat JW Marriott, Dongdaemun Square punya. So sepanjang stream ni, sungai ni actually korang boleh lepak lah. Boleh lepak, santai. Okay, sembang-sembang. So ni view petang kita dekat sini ya. Dengan santai je lah kat sini. Tak ada buat apa-apa pun.
So kalau kita tengok kat sini, tak tahulah start event dia pukul apa ni.